Kita sering berkata, jom, makan. Bila nak minum-minum atau nak makan malam bersama tak, sebagai cara untuk mengeratkan hubungan dan menjadi lebih rapat melalui hidangan. Namun, dalam zaman yang serba sibuk ini, masa untuk makan bersama keluarga seakan-akan semakin berkurangan. Ada kalanya, makan bersama keluarga sendiri terasa lebih kekok. Apatah lagi jika baru sahaja bertengkar, duduk semeja pun sudah terasa berat. Watak utama dalam cerita hari ini adalah seorang wanita yang seumur hidupnya berkonflik di meja makan ibunya, seorang vegetarian yang tegar. Kerana terlalu ingin makan daging, dia terus membawa diri sebaik sahaja dewasa. Namun, berkat usahanya untuk berdamai, satu hidangan di Malaysia telah mengubah sepenuhnya hubungan mereka berdua. Apakah keajaiban yang ada pada hidangan di Malaysia? Mari kita dengar bersama. Nama saya Claire. Saya lahir dan dibesarkan di San Diego, California, Amerika Syarikat. Rumah kami sentiasa disinari cahaya matahari, tetapi di sebaliknya, ada bayang-bayang yang tidak kelihatan. Itulah amalan vegetarian tegar ibu saya. Ketika kebanyakan kanak-kanak lain menikmati burger keju di majlis hari jadi, saya terpaksa makan salad dan burger yang diperbuat daripada kacang. Tiada siapa yang cemburu dengan bekal makanan saya. Ayah saya meninggal dunia akibat kanser usus sebelum saya genap setahun. Ayah yang hanya dapat saya lihat dalam gambar sentiasa tersenyum dan kebanyakannya gambar beliau diambil di hadapan pemanggang barbeku. Setiap kali melihat gambar-gambar itu, ibu akan mengeluh, daging itulah yang meragut nyawa suami ibu, katanya selalu. Bagi saya yang masih kecil, kata-kata itu menakutkan dan sukar difahami. Bagi ibu, daging bukan sekadar makanan. Ia adalah musuh yang telah merampas orang yang dicintainya. Ibu memberitahu, sehari selepas pengebumian ayah, dia membuang semua bekalan daging di dalam peti sejuk. Sejak hari itu, tiada lagi daging di rumah kami. Ibu tak akan sekali-kali benarkan kamu makan makanan macam tu, katanya sambil membesarkan saya. Amalan vegetarian bukan sekadar diet, tetapi satu kepercayaan yang lahir daripada kesedihan dan rasa bersalah ibu atas kehilangan ayah. Saya mula merasakan perbezaan dengan kanak-kanak lain ketika saya mula masuk tadika. Ketika mereka makan sausage dan nugget ayam, saya terpaksa makan tauhu dan sayur-sayuran. Rakan-rakan akan bertanya, kenapa awak tak makan daging? Dan saya akan menjawab, sebab daging tak baik. Tetapi dalam hati, saya cemburu melihat makanan mereka. Saya masih ingat ketika saya dijemput ke rumah kawan saya, Jessica, untuk majlis hari jadi saya yang ke-10. Ibu Jessica menghidangkan burger kepada semua orang dan buat pertama kalinya, saya teragak-agak. Walaupun saya tahu saya tidak boleh memberitahu ibu, saya menggigit burger itu. Rasanya tidak akan saya lupakan sehingga kini. Dagingnya lembut dan berjus, digabungkan dengan salad segar dan tomato. Rasanya jauh berbeza daripada burger sayur yang saya makan sepanjang hidup saya. Sedap tak, Claire? Tanya Jessica, dan saya mengangguk. Apabila pulang ke rumah, ibu bertanya, seronok tak hari ni? Saya diselubungi rasa bersalah. Buat pertama kalinya, saya menipu ibu. Ya, biasa saja. Keadaan menjadi lebih rumit apabila saya masuk ke sekolah menengah. Apabila akhir balik bermula, saya mula mempersoalkan peraturan ibu. Saya sering curi-curi makan nugget ayam di kantin sekolah dan pergi ke restoran makanan segera bersama rakan-rakan. Setiap kali makan daging, saya rasa bersalah, tetapi keenakannya membuatkan saya semakin teringin. Pernah sekali ibu menangkap saya sedang makan daging. Saya sedang makan burger dengan seorang kawan apabila ibu secara kebetulan masuk ke kedai itu. Rasa kecewa di mata ibu pada waktu itu tidak akan pernah saya lupakan. Apabila kami pulang ke rumah, ibu menangis sambil berkata, "Kamu tahu tak betapa ayah kamu suka makan daging? Dan kamu tahu tak betapa dahsyat akibatnya?" Saya berbelah bahagi antara rasa memberontak dan rasa bersalah. Semasa di sekolah menengah, konflik saya dengan ibu semakin memuncak. Saya mula makan daging secara terbuka dan setiap kali ibu akan mengaitkannya dengan kisah ayah. Meja makan di rumah kami menjadi semakin dingin. Walaupun saya faham luka di hati ibu, saya juga mahu pilihan saya dihormati.
Apabila saya masuk ke universiti, saya berpindah ke asrama. Ia seperti melangkah ke dunia baru. Saya tidak perlu lagi makan daging secara sembunyi-sembunyi dan dapat mencuba pelbagai jenis masakan. Namun begitu, setiap kali saya makan daging, bayangan wajah ibu yang kecewa akan muncul di fikiran. Saya menjadi taksub dengan makanan, seolah-olah menebus segala tekanan yang saya rasai selama ini. Setiap hari dipenuhi dengan kegembiraan menikmati makanan. Pada usia 22 tahun, saya akhirnya hidup berdikari sepenuhnya. Saya menyewa sebuah pangsapuri kecil dan di dapur, saya mempunyai pemanggang sendiri. Pada hari saya memanggang stik pertama saya menangis sambil menelan daging itu. Ia bukan sekadar hidangan. Ia adalah letusan emosi yang bercampur aduk antara konflik yang berpanjangan, rasa bersalah dan kebebasan yang akhirnya saya kecapi. Setiap hujung minggu, saya menikmati barbeku dan mencuba pelbagai masakan daging, membina kehidupan saya sendiri. Saya masih berhubung dengan ibu, tetapi kami mengelak daripada bercakap tentang makanan. Saya sayangkan dia dan faham kesakitannya, tetapi saya tidak boleh lagi menyesuaikan hidup saya dengan kepercayaannya. Jika saya perlu memilih hari yang paling bertuah dalam hidup saya, ia adalah hari ini. Rakan saya dari Malaysia, Aisyah, yang merupakan seorang pelajar pertukaran, menjemput saya ke sebuah restoran Malaysia. Claire, kalau kau betul-betul suka daging, kau mesti cuba steamboat, katanya. Sejujurnya, sehingga saat itu, saya tidak begitu berminat dengan masakan Malaysia. Saya hanya tahu tentang nasi lemak dan rendang. Sebaik sahaja melangkah masuk ke restoran kecil itu, saya disambut dengan bau rempah yang unik dan aroma daging yang sedang dimasak. Kami duduk di sebuah meja kecil dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah periuk panas. Aisyah membuat pesanan dan tidak lama kemudian daging mentah yang dihiris nipis tiba di dalam piring. Dan pada hari itulah hidup saya mula berubah. Steamboat yang menggelegak di atas penunu itu berbeza daripada mana-mana daging yang pernah saya kenali. Saya memerhati dengan teliti bagaimana Aisyah mencelur hirisan daging di dalam sup, kemudian mencelupnya ke dalam pelbagai sos sebelum memakannya bersama sayur-sayuran. Macam ni cara makannya, kata Aisyah, dan saya mengikutnya. Apabila saya memasukkan suapan pertama ke dalam mulut, saya terpana, ia bukan sekadar daging. Sekeping daging yang dicelur dalam sup panas, kesegaran sayur-sayuran, rasa manis dan pedas sos cili, serta aroma sup yang wangi. Semuanya berpadu harmoni di dalam mulut. Ia adalah pengalaman yang sama sekali berbeza daripada steak atau burger. Macam mana boleh jadi macam ni? Tanya saya dengan penuh kehairanan. Aisyah ketawa dan menjawab, inilah cara orang Malaysia makan. Makan bersama sayur-sayuran jadi lebih sedap. Malam itu, keenakan steamboat bukan sekadar kenikmatan deria rasa, tetapi satu pengalaman yang membuka dunia baru bagi saya. Ia jauh berbeza daripada barbeku. Ia lebih halus dan teratur. Sejak hari itu, saya mula terpikat dengan masakan Malaysia dan mula meneroka lebih banyak lagi bersama Aisyah. Aisyah memperkenalkan saya kepada pelbagai hidangan Malaysia seperti laksa, rendang dan sate. Walaupun semuanya lazat, pengalaman pertama menikmati steamboat tetap istimewa. Semakin mendalam minat saya terhadap masakan Malaysia, hubungan saya dengan Aisyah menjadi semakin rapat. Apabila Aisyah berkata, ini baru di Amerika, kalau kau pergi ke Malaysia sendiri, rasanya lagi lain, saya mula merancang perjalanan ke Malaysia bersamanya. Dan pilihan itu telah mengubah masa depan saya sepenuhnya. Proses persiapan perjalanan ke Malaysia bersama Aisyah itu sendiri sudah cukup mengujakan. Menempah tiket penerbangan, memilih penginapan dan membuat senarai tempat untuk dilawati membuatkan saya teruja seperti seorang kanak-kanak. Aisyah menyediakan senarai tempat menarik di Kuala Lumpur dan restoran-restoran yang wajib dikunjungi dan segalanya terasa baru bagi saya. Saya tidak sabar untuk membandingkan rasa yang saya alami di restoran kecil di Amerika dengan rasa yang asli dan jantung saya berdebar-debar hanya dengan membayangkannya. Perasaan pertama saya ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA adalah kebersihannya. Lapangan terbang itu sangat teratur dan orang ramai bergerak dengan tertib.
Ketika menaiki kereta api KLIA Express menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, saya terkejut dengan suasananya yang tenang. Ia sangat berbeza dengan pengangkutan awam di Amerika. Orang ramai berbual dengan suara perlahan atau meluangkan masa dengan tenang sambil melihat telefon bimbit mereka dan kereta api tiba di stesen tepat pada masanya. Aisyah membawa saya ke Menara Berkembar Petronas. Ketika kami menaiki lif laju ke Jambatan Udara Skybridge dan memandang ke seluruh Kuala Lumpur, saya terasa seperti nafas saya terhenti. Pemandangan bandar yang terbentang luas, kehijauan Taman KLCC di bawahnya dan Bukit Bukau di sekelilingnya. Inilah kampung halaman yang sangat Aisyah cintai, fikir saya. Di dek pemerhatian, saya melihat pemandangan panorama 360 darjah. Apa tu? Tanya saya sambil menunjuk ke arah struktur ikonik lain di kejauhan. Aisyah tersenyum dan menjelaskan, itu Menara KL. Dari situ, kau boleh nampak seluruh bandar, sama macam dari sini. Simbol kebanggaan kami. Pada saat itu, saya tiba-tiba teringat akan ibu. Adakah ibu dan ayah pernah berjanji cinta seperti ini? Saya terfikir, mungkin selepas ayah meninggal, ibu meluahkan kesedihannya dalam bentuk amalan vegetarian. Untuk makan tengah hari, Aisyah membawa saya ke sebuah restoran kecil di Kampung Baru. Di sana, saya merasai nasi kerabu asli Malaysia buat pertama kali dalam hidup saya. Dihidangkan dengan nasi biru yang dimasak dengan kelopak bunga telang, ia dihidangkan dengan pelbagai ulam-ulaman, keropok dan lauk pauk, menjadikannya sangat cantik. Rasanya selepas dicampur dengan sambal dan lauk pauk adalah di luar jangkaan. Selepas menghabiskan sepinggan, saya rasa barulah saya benar-benar mengenali rasa sebenar masakan Malaysia. Pada sebelah petang, kami melawat Batu Caves. Apabila kami melalui pintu gerbang kuil yang megah dan masuk ke dalam, rasanya seperti mengembara ke masa lalu. 272 anak tangga yang berwarna-warni, patung Dewa Murugan yang besar dan keemasan, serta gua batu kapur yang luas, semuanya menakjubkan. Di sana, saya melihat ramai penganut dan pelancong yang memakai pakaian tradisional seperti sari, dan Aisyah mencadangkan agar saya mencuba memakainya juga. Mencuba sari adalah satu pengalaman yang sangat istimewa. Apabila kain berwarna-warni itu membaluti tubuh saya berasa seperti orang yang berbeza. Apabila saya berdiri di hadapan cermin, rupanya sangat asing dan cantik, sehingga saya merenungnya untuk seketika. Sambil berjalan di sekitar kawasan kuil dan mengambil gambar, saya fikir saat ini adalah salah satu saat yang paling indah dalam hidup saya. Pada waktu malam, tiba masanya untuk merasai steamboat yang sebenar-benarnya di Malaysia yang telah lama saya nantikan. Aisyah membawa saya ke sebuah restoran steamboat yang terkenal di Bukit Bintang. Sebaik sahaja melangkah masuk, aroma sup yang menggelegak memenuhi udara. Kami duduk di sebuah meja kecil dan tidak lama kemudian, pelbagai jenis bahan mentah yang segar dihidangkan. Seorang pekerja menghidupkan penunu dan meletakkan periuk sup di atasnya. Hanya dengan melihat bahan-bahan itu masak di dalam sup yang menggelegak sambil mengeluarkan bunyi deziran sudah cukup untuk membuat air liur saya kecur. Aisyah dengan mahir mencelur daging dan sayur-sayuran, memastikan ia dimasak dengan sempurna. Rasa daging yang dicelur dan dimakan dengan sos itu jauh lebih mendalam dan kaya berbanding pengalaman saya di Amerika. Inilah steamboat yang sebenar, kata saya dengan kagum. Aisyah tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian menuangkan segelas jus buah tempatan untuk saya. Rasa jus yang unik itu pada mulanya membuatkan saya sedikit berkerut, tetapi ia sangat sepadan apabila diminum bersama hidangan steamboat. Selepas makan, kami berjalan-jalan di jalanan Kuala Lumpur pada waktu malam. Papan tanda neon yang berwarna-warni, kedai-kedai yang masih sibuk walaupun sudah lewat malam dan orang ramai yang memenuhi jalanan, semuanya sangat meriah. Namun, yang mengejutkan, di sebalik kemeriahan itu, jalanan tetap bersih dan orang ramai menjaga ketertiban. Suasananya sama sekali berbeza dengan kawasan bandar yang sibuk di Amerika. Keesokan paginya, saya bangun awal dan menuju ke Taman KLCC berhampiran hotel kami. Taman itu sudah meriah dengan orang yang bersenam pagi, berbasikal dan berjalan-jalan di sepanjang tasik.
Saya juga berjalan perlahan-lahan di sepanjang laluan jogging, menikmati pagi di Kuala Lumpur. Hanya dengan berjalan-jalan sahaja sudah membuatkan saya rasa tenang. Aisyah kemudian membawa saya ke pasar malam. Jalan alur dipenuhi dengan pelbagai bunyi, bau dan warna. Bau pelbagai makanan bercampur bau merangsang deria hidu dan suara peniaga yang bersemangat memenuhi pasar. Saya mencuba sate buat pertama kali dan saya benar-benar terpikat dengan rasanya yang manis dan berempah. Selepas meninggalkan pasar, saya tiba-tiba teringat akan ibu. Saya terfikir betapa gembiranya ibu jika dia berada di sini. Walaupun ibu seorang vegetarian, Malaysia mempunyai pelbagai masakan sayur-sayuran dan ulam-ulaman, jadi saya pasti dia akan menyukainya. Kembali ke hotel, saya secara spontan menelefon ibu. Ibu, saya di Malaysia sekarang. Di sini sangat cantik. Mendengar kata-kata saya, ibu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Oh ya, macam mana di sana?" Saya menceritakan semua pengalaman saya dengan penuh semangat. Jalanan yang bersih, makanan yang lazat, orang yang ramah. Saya sengaja melangkau cerita tentang steamboat. Ibu, masakan vegetarian di sini pun sangat sedap. Alangkah baiknya kalau kita boleh datang bersama lain kali. Mendengar kata-kata saya, ibu mengeluh, bagus juga tu. Tapi sejak kebelakangan ni, buku lali ibu ni asyik buat hal. Semalam ibu jatuh, dah pergi ke hospital. Kata-kata ibu membuatkan saya risau. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ibu sering jatuh dan mengalami patah tulang. Pada mulanya, saya fikir ia hanya nasib malang, tetapi sekarang saya rasa ada sesuatu yang tidak kena. Selepas meletakkan telefon, Aisyah bertanya, "Ibu kau okey ke?" Saya menceritakan tentang keadaan kesihatan ibu, menyebut bahawa dia sering jatuh dan tulangnya mudah patah. Ketika itulah Aisyah berkata, "Claire, kau tak tahu ke kalau jadi vegetarian lama-lama, tulang boleh jadi rapuh, terutamanya kalau kurang protein." Kata-kata Aisyah mengejutkan saya. Ibu telah mengamalkan diet vegetarian yang tegar selama lebih 20 tahun dan menolak untuk mengambil sebarang suplemen protein. Selepas kematian ayah, tabiat makannya menjadi lebih ketat dan nampaknya kesannya mula muncul seiring dengan usianya. "Betul ke?" tanya saya dan Aisyah mengangguk. Sepupu saya pun ada masalah yang sama. Selepas menjadi vegetarian untuk jangka masa yang lama, ketumpatan tulangnya menjadi sangat rendah. Doktor menasihatkannya untuk mengambil protein dan sekarang dia sudah mula makan ikan dan telur. Pada saat itu, saya berpeluh sejuk. Saya fikir ibu akan sentiasa sihat dan kuat, tetapi dia selalu mengadu sering jatuh dan kakinya kerap lemah. Saya mula risau. Walaupun saya cuba menasihatinya untuk makan daging, ibu pasti tidak akan mendengar dan kami mungkin akan renggang lagi kerana isu ini. Tetapi saya mahu sesuatu berubah. Semasa di Malaysia, saya langsung tidak teringat tentang steak kerana terlalu teruja dengan cara makan daging yang pelbagai dan saya terus-menerus teringat akan ibu. Alangkah baiknya kalau dapat makan macam ni bersama-sama. Peliknya, ketika saya baru berpindah keluar, saya langsung tidak teringat tentang ibu, tetapi setiap kali makan makanan yang lazat, saya pasti akan teringatkannya. Pada hari terakhir, saya dan Aisyah menyewa basikal di Taman Tasik Perdana dan meluangkan masa dengan santai. Angin yang bertiup di sepanjang tasik, sinaran matahari yang berkilauan di permukaan air dan taman yang menghijau di sekelilingnya, semuanya sempurna. Sambil berehat seketika dari berbasikal, saya membuat keputusan. Apabila saya kembali ke Amerika, saya akan cuba bercakap dengan ibu sekali lagi dan, walau apapun caranya, memujuknya untuk datang ke Malaysia bersama-sama. Sepanjang penerbangan pulang ke Amerika, saya merenung kembali pengalaman saya di Malaysia. Ia bukan sekadar pelancongan, tetapi satu titik perubahan penting yang mungkin akan mengubah haluan hidup saya. Malaysia telah memberikan saya perspektif baru dan peluang untuk memikirkan semula hubungan saya dengan ibu. Dan yang paling penting, ia menunjukkan kepada saya kemungkinan bahawa makanan yang baik bukan sahaja lazat, tetapi juga dapat menghubungkan dan menyembuhkan insan. Selepas kembali dari Malaysia, saya mula memikirkan semula hubungan saya dengan ibu. Kata-kata Aisyah terus bermain di fikiran saya.
Kemungkinan kekurangan protein akibat amalan vegetarian yang berpanjangan menjadi punca ibu sering patah tulang dan jatuh membuatkan saya resah. Saya tahu sukar untuk mengubah ibu yang telah berpegang teguh pada amalan vegetarian selama berpuluh-puluh tahun, tetapi saya rasa saya perlu mencuba sesuatu. Pada mulanya, saya cuba menyebut tentang kepentingan pengambilan protein secara berhati-hati melalui telefon, tetapi seperti yang dijangka, ibu menolaknya dengan tegas. Claire, kamu dah lupa macam mana ayah kamu meninggal? Perbualan kami sering berakhir dengan kata-kata itu. Selepas beberapa bulan keadaan ini berterusan, saya semakin buntu. Pada suatu hari di pertengahan Januari, ketika musim sejuk sedang memuncak, saya menerima panggilan lagi daripada ibu. Kali ini, dia tergelincir di tangga depan rumah dan pergelangan tangannya patah. Dia telah disimen di hospital dan tidak dapat menggunakan tangannya selama sebulan. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Saya rasa saya tidak boleh biarkan keadaan ini berterusan. Saya menangguhkan semua urusan saya dan menuju ke rumah ibu. Sebaik sahaja tiba, saya terkejut melihat keadaan ibu. Ibu yang sentiasa kuat dan berdikari itu kini duduk lemah di atas sofa dengan tangan bersimen. Dia kelihatan jauh lebih kurus daripada biasa dan wajahnya pucat. Rumah ibu tidak terurus dan di dalam peti sejuk hanya ada beberapa jenis sayur dan tauhu. Selama seminggu, saya tinggal di rumah ibu dan membantunya dengan kerja-kerja rumah. Dalam proses itu, saya menyaksikan sendiri betapa terhadnya diet ibu. Pengambilan proteinnya hanya terhad kepada tauhu dan kacang, itu pun tidak dalam kuantiti yang mencukupi. Apabila saya melihat rekod perubatannya, tertulis kekurangan protein dan doktor mengesyorkan pengambilan kalsium dan protein tambahan. Ibu, cubalah makan suplemen seperti yang doktor sarankan, cadang saya, tetapi ibu tetap berkeras. Ibu akan hidup mengikut kepercayaan ibu. Ibu tak nak jadi macam ayah kamu, katanya berulang kali. Namun, kali ini, saya dapat merasakan sedikit kerisauan dalam suaranya. Dia seolah-olah sedar bahawa kesihatannya semakin merosot. Semasa tinggal bersama ibu, saya dengan berhati-hati mula bercerita tentang perjalanan saya ke Malaysia. Saya bercerita dengan penuh semangat tentang pemandangan yang indah, bandar yang bersih dan terutamanya keindahan bunga raya dan orkid yang mekar. Saya sengaja mengelak daripada bercakap tentang makanan dan sebaliknya memberi tumpuan kepada budaya dan masyarakat Malaysia. Anehnya, ibu menunjukkan minat. Dia berkata bahawa semasa muda, dia juga pernah bermimpi untuk melancong ke Asia. Sebelum berkahwin dengan ayah, dia pernah merancang untuk mengembara ke seluruh dunia, tetapi impian itu tidak kesampaian. Pada saat itu, saya mengambil peluang. Ibu, 3 bulan lagi, bunga-bunga di taman-taman Malaysia akan mekar dengan cantik. Nak tak kita pergi tengok bersama? Cadang saya. Pada mulanya, ibu teragak-agak. Dia berkata dia bimbang tentang keadaan kesihatannya dan sekatan pemakanannya. Tetapi saya memujuknya dengan mengatakan bahawa Malaysia mempunyai banyak pilihan makanan vegetarian yang baik. Sebenarnya, saya mempunyai rancangan lain di fikiran, tetapi saya tidak boleh memberitahunya lagi. Akhirnya, ibu bersetuju dan kami merancang perjalanan pada awal bulan April. Dalam beberapa bulan berikutnya, saya membuat persiapan perjalanan dan dalam proses itu, saya juga mengkaji sistem perubatan di Malaysia. Saya mendapati bahawa tidak seperti di Amerika, kos perubatan di Malaysia adalah lebih berpatutan manakala kualitinya tetap tinggi. Sebagai langkah berjaga-jaga, saya juga membeli insurans perjalanan yang komprehensif. Pada awal April, kami akhirnya menaiki penerbangan ke Malaysia. Ibu, walaupun sudah membuka simennya, masih kelihatan sedikit tidak selesa kerana pergelangan tangannya belum pulih sepenuhnya. Di dalam kapal terbang, ibu diam merenung keluar tingkap, tenggelam dalam fikirannya. Mungkin dia berasa terharu kerana ini adalah perjalanan jauh pertamanya tanpa ayah dan bersama anak perempuannya. Selepas tiba di KLIA, kami terus menuju ke hotel kami di Kuala Lumpur. Ibu kagum dengan kebersihan dan kecekapan KLIA Express. Kalau di Amerika, tak dapat bayangkan keadaan macam ni, katanya. Selepas mendaftar masuk di hotel dan berehat seketika, kami makan malam ringkas di sebuah restoran berhampiran.
Saya meminta nasi campur tanpa lauk daging untuk ibu dan dia kagum dengan rasanya. Keesokan paginya, kami bangun awal dan menuju ke Taman Botani Perdana. Taman yang dipenuhi bunga-bunga yang mekar itu sungguh menakjubkan. Sambil berjalan di bawah kanopi pokok-pokok yang rendang, saya dan ibu berbual dengan selesa setelah sekian lama. Ibu menceritakan kisah masa mudanya, pertemuan pertamanya dengan ayah dan kegembiraannya ketika saya dilahirkan. Sebenarnya, ayah kamu pada mulanya bukan vegetarian. Masa kami bertemu, dia sangat suka makan daging, terutamanya barbeku. Suara ibu bergetar dan saya dapat merasakan dia sedang meluahkan emosi yang telah lama terpendam. Sambil mendengar cerita ibu, kami berjalan-jalan di taman. Ketika itulah ia berlaku. Ketika kelopak bunga gugur ditiup angin, ibu tiba-tiba tergelincir dan jatuh. Serta-merta, saya cuba menyambutnya, tetapi sudah terlambat. Ibu menjerit sambil jatuh ke tanah, memegang buku lalinya dan mengadu kesakitan. Orang di sekeliling datang untuk membantu dan memanggil ambulans. Di dalam ambulans menuju ke hospital, saya dipenuhi dengan kebimbangan dan ketakutan. Saya memegang erat tangan ibu sambil menenangkannya. Semuanya akan baik-baik saja, ibu, tetapi dalam hati, saya takut ia adalah patah tulang yang serius. Ambulans dengan pantas membawa kami ke sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Sebaik sahaja tiba di bahagian kecemasan, saya merasai sendiri kecekapan sistem perubatan Malaysia. Dari pendaftaran hingga pemeriksaan awal, semuanya berjalan dengan pantas. Mujurlah, ada kaki tangan hospital yang fasih berbahasa Inggeris, jadi komunikasi tidak menjadi masalah besar. Ibu segera menjalani pemeriksaan X-ray dan keputusannya lebih serius daripada yang dijangkakan. Doktor menerangkan keadaan kepada saya dalam bahasa Inggeris. Ibu anda mengalami keretakan kecil pada buku lalinya. Tetapi yang lebih membimbangkan ialah ketumpatan tulangnya secara keseluruhan. Keputusan X-ray menunjukkan tanda-tanda osteoporosis yang teruk. Saya syorkan ujian ketumpatan tulang untuk diagnosis yang lebih tepat. Saya menyampaikan kata-kata doktor kepada ibu dan selepas berfikir sejenak, ibu bersetuju untuk menjalani ujian itu. Petang itu, ibu menjalani ujian ketumpatan tulang, ujian darah komprehensif dan penilaian status pemakanan. Keseluruhan proses itu jauh lebih cekap dan sistematik berbanding hospital di Amerika. Keesokan harinya, selepas keputusan ujian keluar, kami berbincang dengan doktor yang merawat. Doktor menerangkan keputusan itu dengan wajah yang sangat serius. Keadaan ibu anda lebih serius daripada yang dijangkakan. Ketumpatan tulangnya hanya 60% daripada paras normal yang diklasifikasikan sebagai osteoporosis yang teruk. Selain itu, beliau mengalami kekurangan pelbagai nutrien seperti vitamin B, protein dan zat besi. Pada mulanya, ibu seolah-olah tidak percaya. Saya sentiasa mengamalkan pemakanan yang sihat. Macam mana boleh jadi macam ni? Katanya. Doktor bertanya tentang tabiat pemakanan ibu dan apabila mengetahui bahawa ibu telah mengamalkan diet vegetarian yang tegar selama lebih 20 tahun, doktor itu berkata dengan sangat terus terang. Amalan vegetarian boleh jadi sihat, tetapi ia boleh menyebabkan kekurangan pengambilan protein, vitamin, zat besi dan kalsium. Jika kekurangan protein berterusan seperti sekarang, ia boleh membawa kepada kemalangan yang lebih teruk. Dan apabila ibu mengatakan dia seorang vegetarian, doktor itu berkata dengan tegas dan bertanya terus kepada ibu, puan tidak perasan sejak kebelakangan ini, kekuatan otot puan berkurangan dan puan mudah letih. Buat pertama kalinya, ibu terdiam. Kemudian, dia perlahan-lahan mengangguk. Sebenarnya, dah beberapa tahun jadi macam tu. Semakin sukar untuk naik tangga dan susah nak angkat barang. Akunya, kini, ibu sendiri sedar ada sesuatu yang tidak kena. Doktor mencadangkan pelan rawatan. Pertama, dia menetapkan simen untuk rawatan patah buku lali dan suplemen vitamin D. Dan yang paling penting, dia menekankan perubahan diet. Adalah baik untuk memperkenalkan protein haiwan secara beransur-ansur. Jika puan rasa keberatan, puan boleh mulakan dengan ikan atau telur dahulu. Mendengar kata-kata doktor,
Ibu tenggelam dalam fikiran yang mendalam. Semasa kami keluar dari hospital, saya dapat merasakan ada sesuatu yang berubah pada riak wajah ibu. Ia adalah saat di mana kepercayaan yang dipegangnya selama lebih 20 tahun mula goyah. Saya tidak melepaskan saat itu. Selepas keluar dari hospital, ibu kembali ke hotel dengan kerusi roda dan kaki bersimen. Doktor menasihatkan agar dia berehat secukupnya sekurang-kurangnya selama 3 hari sambil menyediakan ubat yang dipreskripsi. Saya memerhatikan riak wajah ibu. Bukan lagi wajah yang tegas dan keras kepala seperti biasa, tetapi wajah yang bercampur aduk antara kekeliruan dan kebimbangan. Pasti bukan mudah apabila kepercayaan yang dipertahankan selama lebih 20 tahun goyah dalam sekelip mata. Kembali ke bilik hotel, ibu diam merenung keluar tingkap. Pemandangan jalanan Kuala Lumpur kelihatan seperti lukisan. Saya dengan berhati-hati bertanya kepada ibu, "Ibu okey? Nak apa-apa tak?" Ibu terdiam lama sebelum perlahan-lahan membuka mulut. "Claire, ibu betul-betul percaya apa yang ibu buat selama ni adalah betul. Selepas ayah kamu meninggal, ibu fikir menjauhi daging adalah cara untuk melindungi keluarga kita. Tapi sekarang, badan ibu cuma nak lindungi kamu." Suaranya bergetar dan matanya berkaca. Saya duduk di sebelah ibu dan memegang tangannya. "Ibu, saya faham. Saya tahu ibu dah buat yang terbaik untuk saya. Begitulah, setelah sekian lama, kami meluahkan isi hati masing-masing. Amalan vegetarian bukan sekadar tabiat makan, tetapi cara ibu menghadapi kehilangan ayah dan perisai untuk melindungi saya. Tetapi kini, perisai itu pula yang mencederakan ibu sendiri." Keesokan paginya, keadaan ibu sedikit bertambah baik. Semasa sarapan di restoran hotel dengan kerusi roda, ibu tiba-tiba berkata, "Claire, tentang protein yang doktor cakap tu. Ibu tak tahu macam mana nak mula. Dah lebih 20 tahun ibu tak sentuh daging." Suaranya kedengaran takut dan keliru. Pada saat itu, saya mengambil peluang. "Ibu, di Malaysia ni ada pelbagai cara masakan daging, terutamanya yang dimakan bersama sayur-sayuran. Kita boleh mula perlahan-lahan." Ibu berfikir sejenak, kemudian dengan berhati-hati mengangguk. "Ia adalah persetujuan yang kecil, tetapi bagi saya, ia adalah satu kemenangan besar. Melihat ibu berlatih makan telur setiap hidangan membuatkan saya sebab." 2 hari kemudian, keadaan ibu bertambah baik sehingga dia boleh berjalan jarak dekat dengan menggunakan tongkat. Saya mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan kepada ibu, "Malam ni, apa kata kita pergi ke satu tempat istimewa? Tempat di mana kita boleh merasai keenakan sebenar Malaysia." Ibu memandang saya dengan curiga, tetapi akhirnya bersetuju. Saya menempah tempat di sebuah restoran steamboat yang kecil, tetapi terkenal berhampiran hotel. Restoran ini disyorkan oleh Aisyah dan juga popular di kalangan penduduk tempatan. Hiasan dalamannya yang berkonsepkan rumah tradisional Melayu mewujudkan suasana yang selesa dan mesra. Apabila kami tiba di restoran steamboat dan duduk, ketegangan jelas terpancar di wajah ibu. Bunyi dan bau daging yang dimasak di sekeliling kami membuatkan ibu kelihatan tidak selesa dan gelisah. Saya cuba berlagak sesantai mungkin. "Ini restoran steamboat tradisional di Malaysia. Budaya memasak daging dan memakannya bersama sayur-sayuran sangat istimewa di sini." Ibu melihat menu dengan teragak-agak. "Claire, ibu rasa ibu belum bersedia untuk datang ke tempat macam ni." Pada saat itu, saya memegang erat tangan ibu. "Ibu, kita cuba sekali saja. Untuk badan ibu, untuk kesihatan ibu. Ayah pun pasti mahu ibu sihat." Kata-kata itu membuatkan mata ibu berkaca dan dia perlahan-lahan mengangguk. Saya segera memesan menu, 3 set daging premium, sup tom yum dan sup ayam, serta pelbagai jenis sayur-sayuran dan berbola ikan. Selepas membuat pesanan, jantung saya berdegup kencang. Rancangan saya untuk memberi ibu, yang telah menolak daging selama 20 tahun, makan steamboat tiba-tiba terasa seperti satu idea gila. Tidak lama kemudian, penunu dihidupkan dan set steamboat pertama kami tiba. Seorang pekerja meletakkan periuk sup di atas penunu dan dengan bunyi desiran, aroma wangi mula naik. Wajah ibu menjadi pucat melihat pemandangan itu. "Ibu rasa ibu tak boleh, Claire." Saya dengan tenang mula memasak.
Seperti yang diajar oleh Aisyah, saya mencelur hirisan daging di dalam sup, memastikan ia masak dengan sempurna. Aroma yang tersebar di dalam bilik ketika bahan-bahan itu masak sungguh luar biasa. Saya memerhatikan reaksi ibu. Pada mulanya, dia kelihatan tidak selesa, tetapi saya dapat merasakan riak wajahnya beransur-ansur berubah. Apabila daging itu masak dengan sempurna, saya mengambil sekeping. Saya mencelupkannya sedikit ke dalam sos cili. Kemudian saya meletakkannya di dalam mangkuk kecilnya bersama beberapa helai sayur sawi. Selepas menyediakan hidangan yang sempurna itu, saya menghulurkannya ke hadapan ibu. Cuba sekali saja, ibu. Ketika saya menghulurkan mangkuk kecil itu kepada ibu di restoran Steamboat, saya gementar. Saya dapat merasakan secara naluri bahawa saat ini boleh menjadi titik perubahan dalam hubungan kami. Ibu kelihatan teragak-agak, tetapi dia perlahan-lahan menghulurkan tangannya untuk mengambil mangkuk itu. Saya nampak tangannya menggeletar sedikit. Ibu merenung mangkuk itu dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dengan penuh keberanian, dia menyuapnya ke dalam mulut. Pada mulanya, dia mengunyah dengan kekok, tetapi kemudian riak wajahnya mula berubah. Kejutan, keterkejutan, dan akhirnya, riak pemahaman dan kegembiraan melintas di wajahnya. "Macam mana, ibu?" tanya saya dengan berhati-hati. Ibu diam seketika, hanya mengunyah. Kemudian, dia perlahan-lahan membuka mulut. Ini. Air mata mula mengalir di pipi ibu. Sedap sangat. Selama ni, ibu lepaskan peluang makan makanan sesedap ini. Mendengar kata-kata itu, tanpa sedar air mata saya turut mengalir. Ibu menghabiskan suapan itu dan menghulurkan tangannya untuk menyediakan suapan seterusnya sendiri. Cara dia mengambil sayur, mencelur daging dan mencelupkannya ke dalam sos kelihatan kekok tetapi semula jadi. Begitulah ibu makan suapan kedua, ketiga dan semakin yakin. Masa berlalu, kami menghabiskan 3 set yang kami pesan pada mulanya dan memesan 2 set lagi. Ibu makan dengan penuh semangat, seolah-olah orang yang telah kelaparan sekian lama. Kemudian, sambil menghirup sup, dia tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, masa kecil dulu, ibu pun suka makan daging yang dipanggang di tapak perkemahan. Lepas ayah kamu pergi, ibu tak dapat buat lagi dan paksa kamu pun sama. Ibu betul-betul minta maaf." Pengakuan ibu itu sangat mengejutkan saya. Fakta bahawa ibu juga pernah menyukai daging dan dia melepaskannya semata-mata kerana kematian ayah. Barulah saya tahu. Saya memegang erat tangan ibu. "Tak apa ibu. Sekarang kita boleh mulakan permulaan yang baru bersama-sama." Malam itu, kami berdua menghabiskan 5 set steamboat. Dalam perjalanan keluar, ibu berjalan sambil bersandar pada bahu saya dan berkata, "Tak sangka ibu hidup tanpa rasa macam ni. Betapa banyaknya yang ibu terlepas." Suaranya bukan dipenuhi penyesalan, tetapi kegembiraan atas penemuan baru. Dalam perjalanan pulang ke hotel, ibu banyak bercerita, seolah-olah pintu yang telah lama tertutup kini terbuka. Kenangan masa kecilnya, parti barbeku bersama rakan-rakan universiti dan kenangan stik di restoran tempat dia pertama kali bertemu ayah. Semua kenangan yang telah lama terpendam melimpah keluar. Malam itu, di bilik hotel, kami ketawa dan menangis dengan ikhlas setelah sekian lama. Saya dan ibu benar-benar berdamai dan ia bukan sekadar tentang makanan, tetapi tentang persefahaman dan saling menghormati. Steamboat hanyalah perantara. Yang penting ialah hubungan yang kami temui semula. Mulai keesokan harinya, ibu menunjukkan perubahan yang luar biasa. Rasa ingin tahunya terhadap masakan Malaysia meletup dan dia ingin mencuba pelbagai hidangan daging. Kami pergi mencuba pelbagai hidangan daging Malaysia seperti rendang, sate dan ayam percik. Terutamanya, ibu menunjukkan minat yang besar terhadap laksa dan selepas mencubanya buat pertama kali, dia berkata dengan kagum, "Ada rasa yang istimewa macam ni rupanya." Sepanjang baki perjalanan, kami benar-benar menikmati kembara makanan. Pagi dimulakan dengan hidangan berkuah seperti mi sup atau soto, tengah hari dengan nasi campur atau mi kari dan malam diakhiri dengan pelbagai hidangan panggang. Wajah ibu kembali ceria dan kulitnya kelihatan semakin sihat.
Seperti kata doktor, pengambilan protein yang meningkat nampaknya memulihkan tenaga ibu sedikit demi sedikit. Walaupun osteoporosis bukan masalah yang dapat diselesaikan dalam masa yang singkat, saya yakin kami berada di landasan yang betul. Saya sangat gembira terutamanya apabila ibu berkata, ibu rasa badan ni ringan sikit. Sehari sebelum pulang ke Amerika, kami mengunjungi semula restoran steamboat itu untuk kali terakhir. Kini, ibu jauh lebih mahir memasak dan menikmati hidangannya. Selepas makan, ibu tiba-tiba berkata, macam mana bila kita balik Amerika nanti, di kawasan kita tak ada restoran Malaysia yang sedap macam ni. Saya tersenyum dan menjawab, jangan risau. Ada beberapa restoran Malaysia yang bagus juga di kawasan kita dan kalau perlu, saya akan belajar masak sendiri untuk ibu. Ibu memandang saya dengan pandangan penuh kesyukuran. Selepas pulang ke Amerika, ibu benar-benar berubah. Dia bukan lagi seorang vegetarian yang keras kepala dan dia berusaha untuk mengekalkan diet seimbang dengan mengambil protein yang mencukupi untuk kesihatannya. Tetapi yang menariknya, ibu tidak menunjukkan minat yang besar terhadap masakan daging biasa di Amerika. Daging kat sini semua sama saja, hanya masakan Malaysia yang betul-betul sedap, katanya setiap hari. Kesihatan ibu beransur-ansur pulih. Pemeriksaan berkala menunjukkan ketumpatan tulangnya meningkat sedikit demi sedikit dan rasa letihnya berkurangan. Yang paling penting, hati ibu kelihatan lebih lapang. Dia perlahan-lahan melepaskan diri daripada rasa bersalah dan ketakutan terhadap kematian ayah. Sejak itu, kami mula melawat Malaysia secara berkala. Sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun, kami akan pergi ke Malaysia untuk menikmati kembara makanan dan setiap kali, kami menikmati kegembiraan menemui makanan dan tempat baru. Bagi kami, Malaysia bukan sekadar destinasi pelancongan tetapi tempat istimewa yang memulihkan hubungan kami. Sehingga kini, ibu sering berkata, makan bersama keluarga adalah kebahagiaan yang terhebat. Setiap kali mendengar kata-kata itu, saya benar-benar merasakan Malaysia telah menjadikan kami keluarga yang sebenar. Kami kini makan daging di meja yang sama sambil ketawa, bercerita tentang kehidupan masing-masing dan menyembuhkan luka masa lalu. Saya kini tahu bahawa kadang-kadang makanan asing dari negara yang jauh adalah semua yang diperlukan untuk meruntuhkan tembok yang telah dibina selama 20 tahun. Siapa sangka seperiuk steamboat boleh mengubah hidup kami dengan begitu besar. Dan kini, sambil merancang perjalanan ke Malaysia yang seterusnya bersama ibu, saya menanti dengan penuh debaran, rasa dan kenangan baru apa yang menanti kami. Adakah anda telah mendengar cerita saya dengan baik? Adakah anda, dengan alasan kesibukan, semakin kurang makan bersama keluarga? Apa kata sekarang, anda angkat telefon dan berkata kepada orang yang anda sayangi, malam ni kita makan steamboat bersama, nak? Terima kasih kerana sudi mendengar cerita kami hari ini.